Okay, next adalah bila kita dah tukar nama dia, nama desktop ni. Okay, sekarang ni kita, bila dah nampak, dia dah tukar. Dia dah tukar nama apa semua. Benda ni kita tak nak. Kalau biasa dia akan ada Windows bla bla bla, nombor apa semua. So nanti benda tu dah akan susah lah. Okay, lepas tu second thing adalah kita pergi dekat network. Okay, kita pergi dekat network. So network tadi, lepas tu network and sharing center, tekan sini. Okay, sewa and sharing center. Lepas tu klik change advanced sharing. Okay, change advanced sharing. Lepas tu scroll sampai bawah. Pastikan ni turn off password protector. Ni cari ni password protector sharing, turn off. Okay, so kalau dah ni, dah tekan ni, kita tekan save. Sebab ni dah turn off, so dah boleh save lah. Biasanya check dulu kat sini. Okay, lepas. Okay, so kemudian pula, dah siap setup apa semua. Kita nak share, yang folder yang kita nak share ni adalah biasa kat dalam ni, Magic Storage. Masa ni untuk hosting saja. So contoh kita nak share Magic Storage ni. Okay, first tekan lama-lama. Dia dah keluar, pergi dekat properties. Okay, lepas tu tekan dekat sharing. Okay, tekan dekat share, pergi dekat share ni. Okay, pergi dekat bahagian share ni. Lepas tu tekan sini. Kebiasaannya nampak everyone. Tekan everyone, lepas tu add. Okay, so bila everyone dah keluar, pastikan sini kita ambil read and write. Kalau ada tukar read macam ni, tak nak. So pastikan dia read and write. Okay, dah settle, tekan share. Tekan done. Habis dia. Okay, dah settle tu, pergi dekat bawah. Belum penting pula. Okay, pergi pula dekat bawah ni. Kalau dia macam ni, keadaan dia macam ni, tak nak tau. Kita tekan sini pula. Kita pastikan tick. Lepas tu check permission. Pastikan sini semua allow. Semua allow macam ni. Kita nak pastikan sini allow. Full control. Full control. Lepas tu tekan apply, tekan OK. Lepas tu tekan apply, tekan OK. Lepas tu security. Okay, dah sini settle. Pergi pula dekat security. Okay, security pun sama juga. Pergi dekat everyone. Lepas tu tekan dekat advance. Okay, pastikan sini. Kita tengok advance sini. Kita tengok permission everyone. Okay, dah settle. Kat sini. So sini sama lah. Pergi kat sini everyone. Lepas tu tengok edit. Tengok pastikan dia tick semua. So kalau macam ni tekan klik apa semua dah okey lah. So dah okey lah. Okay, so bila dia dah okey, semua kat sini pun dah okey, tekan close lah. Okay, so kat sini kita dah settle. Okay, boleh stop. Tengok.